Bukan nak puji sendiri pergi masakan lah. Kalau macam gini kan, alamak, dia pukul 10 tiang, tak ada orang boleh antuk. Ni bukan main-main tau. Dia pergi sedap, tak boleh bawa bincang dia. Macam dia sekali. Assalamualaikum saudaraku semua. Semoga Allah beri rahmatnya. Waalaikumsalam. Jauh dengan gembira, damai selalu di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ni. Bapa hari ni saya ada ke lapangan lah, free time kan. So that's why video after video lah. Tapi tak apa, kita kongsi je bersama. Okay, semua harap-harap dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati Allah, insyaAllah. Okay, today apa yang kita nak masak? Hari ini kita nak masak fragrant ataupun ginger fragrant rice. Ataupun dalam bahasa Melayu ni macam mana? Masak nasi keharuman ginger gitu ataupun alia sembarang je. Okay, so tak apa. So kita go ahead to dia punya rencana ataupun bahan Kat sini saya ada daun pandan. Saya juga ada alia, tak payah kopi kulit dan tak payah nak iris lawa-lawa. Saya ingat macam mana pun tak apa. Serai 2 batang dan juga bawang putih. Ni kena dari ready-made nya lah, hancur punya. Okey, kenapa saya pakai ni? Yang ini akan saya goreng dia atau sangaikan dia kat dalam macam minyak ni, bawang putih, supaya nak carikan lagi aroma yang sedap sekali. Okey, so kita jangan buang masa, kita hidupkan api. Minyak memang saya dah taruh kat dalam kan, jadi ni senanglah, cepat kita buat kerja kan. Okey, kalau orang tengok kat sini kan, minyak saya pun dah agak panas kan. Kat sini yang untuk kita gorengkan bawang putih kita dia bukan sponsor, bukan nak tunjuk brand, cuma saya nak memberitahu je bawang putih ni dari ready-made Akhir Anjur, semua orang pun tahu. So kita taruhkan dia kat dalam minyak yang dah panas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sukatan macam mana yang awak suka. Okey, kalau tanya saya suka dia biar lebih. Nak habiskan satu ni pun boleh, tak jadi masalah. Okey, insyaAllah kita boleh taruh atas nasi dan sebagainya lah. Okey, so saya habiskan bawang putih kita ni semua. Nampak clear. Saya kasih habis, saya tak tinggal belen lah, senang letak. Okey, so kita gorengkan dia sampai dia menjadi sesuatu aroma ataupun coklat-coklat brown sikit, lepas tu nanti kita angkat. Okey, kita stirkan ataupun kita gorengkan bawang putih tadi yang kita dah taruh tu kan. Pelan-pelan, dia tak lama pun, mungkin dalam paling kuat pun 5 minit, 6 minit dia akan bertukar warna, nanti lepas tu kita angkat dia. Okey, so bawang putih tadi yang kita gorengkan dia dah cantik, nampak tu, ke coklat-coklat sikit lah. Kalau saya tengok kat sini kan, nampak lah jauh sikit lah. Okey, awak tengok betul dia coklat-coklat dan berminyak lah, minyak tadi yang kita anu kan. Okey, sekarang kita proses masak nasi. Biasa ni nampak rice cooker ni. Ni beras kat sini saya dah cuci bersih. Awak masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan semua. Tak kira lah awak nak masak berapa kayung ke kan. Untuk berapa orang tu terserah. Okey, senang aja masak ni. Saya rasa cakap terus terang, senang, sedap dan bau dia akan mengharumkan satu rumah sampai ke koridor. Percaya je kat saya, kalau tak cuba tak tahu. Okey, so kita dah masukkan beras yang kita cuci bersih tadi tu kan. Okey, sekarang kita masukkan serai. Nampak ni 2 batang serai yang saya dah titik. Okey, saya taruh kat dalam. Alia mana tadi yang saya cakap tu kan, tak payah ensem-ensem, tak payah kopi kulit, tak payah apa, pasal nanti bila dah masak kita angkat. Dan juga daun pandan. Okey, seandainya kalau awak nak tahu sebuah berasa sikit pun boleh, tapi jangan ambil banyak. Okey, so right now saya tunjuk gini semua. Okey, semua dah kat sini nampak? Nampak? Semua serai, alia, daun pandan. Okey, sekarang apa yang kita nak masukkan? Kita masukkan bawang putih tadi yang tadi saya cakap yang kita dah goreng dengan minyak tu kan. Okey, kita masukkan dia. Bismillah. Suka fragrant bawang putih, taruh lebih-lebih. Tak suka, agak-agak. So kita taruh aja. Kalau untuk saya memang saya suka. Okey, dah memang nasi ni namanya fragrance. Fragrance tu apa? Mengharum, bau-bau harum lah kira kan. Okey, so belen minyak dia sikit kita tabur. Untuk apa? Untuk dapatkan aroma lebih cantik, lebih kuat dan sebagainya, dan nasi kita insyaAllah menjadi kekuningan sikit lah. Okey, so kalau awak tengok ni rupa dia, nampak ni, saya dah taruh semua kat dalam. Kalau awak tengok betul-betul, tengok semua kat dalam. So apa yang kita belum taruh, kita taruh air sekarang.
Okey, air. Macam tadi saya cakap kan, berapa gayung nasi awak masak itu saya kurang pasti. Okey, so macam saya dah agaklah ini yang saya punya sukatan air. Okey, so bila tu semua sudah, kita gaulkan dia sikit biar dia semua sebati. Pasal tadi kita ada taruh bawang putih kita tu kan. Okey, berarti kalau nak taruh sebut perasa sikit boleh, tapi jangan banyak-banyak lah. Sikit dia sudah. Okey, nanti saya demokan sikit. Okey, kita saburkan sebut perasa kita sikit. Okey, jangan banyak-banyak. Nampak? Kita saburkan sikit dia sudah. Okey, sebut perasa pun macam saya cakap lah, saya tak ada garam, saya tak ada pakji semua tak ada. So kita stir. Lepas tu kita masukkan kat rice cooker kita, masak macam biasa sampai tunggu dia masak. Lepas dia masak nanti saya tunjukkan apa rupa kejadian dia. Okay, so kita punya nasi kita dah settlekan, dia tengah ongoing masak. Takkan kita nak makan plain rice itu kan, mesti nak ada ayam lah kan. Okay, so ni ayam nampak ni. Okay, ayam ni saya dah cuci bersih tadi. Saya beli ayam 900 gram lah, lebih kurang macam spring chicken gitu. Jadi satu ekor tu saya potong 4 besar-besar gini, jadi makan puas. Dan at the same time nak goreng pun senang. Okay, so sebelum tu kita harus marinate dia sikit dan kita nak kena prep dia. Prep dia lebih kurang if you can get 40 minutes and above atau 1 jam lagi baik. So apa dia punya marinate senang je. Nampak ni? Oyster sauce. Boleh cakap apa? Sos tiram. Okey, sos tiram. Selepas tu gula pasir, nampak? Gula pasir. Bismillah. 1 2 3 4. Okey. Kat sini nanti you all wonder kan, dia dah taruh oyster sauce, lepas tu dia taruh gula. Macam mana? Oyster sauce masin. Awak taruh gula jadi dia masam-masam atau masin-masin manis sikit untuk serapkan tempat awak punya ayam. Tak kira lah awak nak pakai ayam isi ke, ayam tulang ke, kalau nak boleh pakai itik ke tulang memang boleh semua. Atau lamb boleh. So tak jadi masalah. So saya gaul-gaulkan dia sikit, kasi dia sebati. Dan after that saya kasi dia relax one corner for lebih kurang 40 to 1 hour lagi best. Nanti kita tengok. Okay, setelah 40 minit ataupun 1 jam kita perapkan ayam yang tadi kita dah marinate tu kan, nampak. Okay, so kita masukkan kepada minyak yang panas. Saya pakai inilah macam periuk kan, supaya apa, dia ada tutup, tak ada nanti dia huru-hara ke tepang ke tebung atau kicau dapur. Okay, so kita minyak dah panas, kita masukkan, nampak ni kan, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, suara bunyi nanti saya dekatkan kamera. Okay, kita masukkan. Kalau untuk saya punya periuk ni, 1 kali jalan bolehlah 4 keping kan saya sini lepas lah. Okay, so tidak ongoing, nanti saya dekatkan kamera. Okay, kalau awak tengok kan, saya dah dekatkan kamera tu kan. So ayam dia tengah goreng ongoing. So kita tutupkan dia lah supaya dia lagi cepat. Okay, nanti bila semua siap, nanti saya tunjukkan awak rupa kejadian apa nasi ni dengan ayam ni. Tapi saya cakap terus terang, kalau tak ikut rugi atau tak cuba pun rugi. Pasal dia sedap nak mampus lah kira kan. Saya cakap macam itu. Sedap, baik memang lah. Power memang sedap. Lagi satu, aroma nasi tu akan cover satu rumah sampai koridor. Percayalah. Okay, so macam tadi kita cakap kan, nasi kita dah masak. So kita tengok apa rupa kejadian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kalau saya dekatkan kamera sikit lah biar awak nampak. Nampak tu? Nampak tu? Okay, itulah rupa kejadian dia. So macam tadi saya cakap, tak cuba tak tahu, dah cuba nanti mencacas. Tak tahu apa lagi nak cakap. Okay, so nasi kita dah masak. Sekejap saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah nak cakap apa kan. Okay, so ini rupa kejadian nasi kita. Nanti dia serai dah panas pun kita angkat. Lepas tu nanti kita makan, saya tunjukkan awak. Okay, kalau awak tengok kan, macam tadi saya cakap ni, nampak yang putih-putih tepi tu semua adalah bawang putih. Yang tadi yang kita dah goreng, lepas tu kita masukkan nasi kan, yang susah. Ini nasi ni, fragrant ginger ataupun ginger fragrant rice ni, memang sedap. Memang harus dibuat. Okay, so makan ni dengan apa? Makan ni awak nak ayam goreng boleh, nak ikan-ikan lah, nak daging-daging terpulang. Dia bukan nasi ayam tau ni, jangan salah. Kalau nasi ayam method dia ada lain sikit.
Jadi kalau ayam tadi yang kita goreng kan, kita marinate dengan apa tadi? Oyster sauce dan juga gula. Lain benda kita tak taruh kan. Ini rupa kejadian dia. Awak tengok. Cantik betul saya cakap. Kan? Kenapa saya taruh gula dengan oyster sauce saja? Pasal gula tu akan menghitamkan yang tepi-tepi ni, yang awak akan nampak kono-kono macam ayam ni dibakar. Okey? Tak cuba rugi, dah cuba nanti baru tahu apa khasiat dia. Okey, so ini sahajalah hari ini yang dapat saya share bersama. InsyaAllah nanti kalau di lain masa kita share lah menu-menu yang lain ataupun akan lain terus pada yang lain pada benda ni. Okey, so jaga diri baik-baik. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi Allah dan dirahmatkan berkat rezeki dan sebagainya. Dan segala doa harap-harap Allah dapat kabulkanlah permintaan anda semua. Okey, so jaga diri baik-baik. Kita jumpa the next video, next this. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlupa saya. Ini dia. Kalau dah ada lampu, jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukang masak yang satu, jangan cari orang lain. Okey, bye bye. See you in the next video. Ini rupa kejadian dia setelah kita masak nasi tadi tu kan. Nama dia apa? Ginger fragrant rice. Nampak? Dia bukan nasi ayam tau. Kalau nasi ayam dia ada bahan-bahan yang lain seperti bawang putih yang kita dah kisar, ataupun kita nak kena taruh bawang pandan, serai, halia, akakan, tapi dia bukan nasi ayam lah. Dia panggil ginger fragrant rice. Okey, dan juga ayam kat sini awak tengok kan. Ini ayam ni yang tadi kita marinate dengan oyster sauce dan juga gula. Ini rupa kejadian dia. Kenapa dia macam ni? Kenapa saya taruh gula? Sebab hitam-hitam dia ni awak akan nampak kono-kono macam ayam ni dibakar kan. Itu kelebihan dia lah. Okey, so kat sini saya ada kicap. Kenapa saya tak tunjuk kicap yang macam mana nak masak kicap? Tidak, kalau awak nak tengok kicap macam mana saya masak ataupun sambal nasi ayam, kicap nasi ayam, awak scroll video saya ke bawah. Dulu saya pernah buat nasi ayam cili macam mana, kicap nasi ayam nak buat macam mana. Okey, so saya ada cili padi kat sini. Saya suka makan cili padi. Tolong jangan ikut kalau awak nak, awak buat sambal sendiri. Okey, so sebelum apa-apa saya curahkan ni dulu kicap. Lepas tu saya nak test dulu. Okey, sedap cakap sedap, tak sedap kita cakap tak sedap. Tapi macam mana pun, apa yang saya rasa awak tak dapat rasa. Jadi kalau nak tahu, sendiri mau masak. Okey, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Power. Sekejap saya cuba. Bukan nak puji sendiri pergi masakan lah. Kalau macam gini kan, alamak, dia pukul seperti yang tak ada orang boleh antuk. Ni bukan main-main tau. Dia pergi sedap, tak boleh bawa bincang dia. Macam dia sekali. Kecap sikit, cili padi sikit. Kan tak boleh bawa bincang dia pergi sedap. Dengan bawang putih yang tadi yang kita dah grind tu kan, dia pergi kerak-kerak tu kan. Pergi sekali. Kalau awak nak tahu, cuba. Okay? So, selamat mencuba. Kita jumpa di next video. Saya pun nak makan. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.